Pagi tadi pada pukul 9.45 saya cakap emas ni bakal naik lagi ni. Sebab hari ni RM485. Saya cakap dalam circle Dr. Wani Gold, cepat-cepat top up sebab nampak harga emas nak pergi ke RM493. Pak, tepat pukul 10.45. Ya Allah, tiba-tiba betul harga dah berubah menjadi RM493. Kenapa kita tengok lagi RM7 nak naik ke RM500? Apa puncanya? Sebab apa? Sebab US dah kenakan tarif 24% kepada Malaysia. Jadi bursa saham Malaysia berlaku pengeluaran dana asing terpanjang. Mata wang ringgit kini rupiah jatuh terburuk sejak krisis Asia 1997. Apa sebenarnya tengah berlaku ni? Banyak persoalan yang bermain di fikiran kalau kita masih lagi menunggu. Nak tunggu harga emas makin turun, makin naik lagi adalah. Walaupun harga emas tertinggi dalam sejarah hari ini, tapi dia boleh terbang pergi lebih tinggi. Nampak tak? Jadi ikut kata pakar, siapa yang sebenarnya yang berjaya dalam menyimpan emas ni? Yang konsisten, yang menabung konsisten menyimpan emas pasti berjaya. Sebab apa? Harga emas tinggi kita gembira sebab kita tahu emas kita makin lama makin tinggi nilai dia. Bila harga emas turun lagi banyak kita borong. Tapi sebab kita dah tahu emas makin lagi nak naik, lagi kita beli sebanyak-banyaknya. Tahniah buat yang dah berdaftar percuma join circle Dr. Wani Gold. Dr. Wani Gold bukan sahaja pakar jadi nujum pak belalang tengok rumah lelong mana nak beli, tapi juga tengok harga emas. Jom join circle Dr. Wani Gold, daftar percuma. Boleh isi form sekarang ataupun pergi cincot, daftar percuma sekarang. Wasabi sekarang, jom join circle Dr. Wani Gold sekarang, okey?